Yang paling tepat sekali, Rara, R, Rara. Rara ini memang Con, bergetah. Saudara-saudari dan kawan-kawan, malam ini cerita dari Brickfield nak bercerita tentang satu misteri. Victor Chin, salah seorang yang dituduh oleh Bloomberg itu sebagai korporat mafia, telah mengeluarkan satu fakta bahawa dia telah memberi 9 juta lebih ringgit Malaysia kepada seorang sosok YB daripada parti PKR yang bermula dengan nama R. Siapakah YB R ini? Inilah yang jadi misteri sekarang. Satu Malaysia sedang bertanya-tanya dan kita menunggu, kerana mengikut kata Victor Chin, kalau si YB ini tidak memulangkan balik 9 juta duit yang telah diberikan untuk kautim perkara korporat mafia ini, maka pada 30 hari bulan ini, akhir bulan ini, dia akan menyebut nama siapakah dia YB PKR yang bermula dengan pada lelaki R. Jadi sekarang ini kita fikir, siapa dia R? Adakah R ini Trian Chua? Bukan. Trian Chua bukan tu. Tapi adakah dia Siva Rasa? Siva Rasa. Tapi Siva Rasa macam Trian Chua bukan YB. Jadi siapakah agaknya? Maka kita terfikir NURUL, ada R, Nurul Izzah. Ini betul kerana dia anak Anwar bin Ibrahim. Boleh jadi kautim. Kalau ada 9 juta boleh kautim dengan ayahanda dia Anwar bin Ibrahim. Tapi Nurul Izzah ini bukan YB. Jadi kepada R ini ada dua YB PKR bernama R. Seorang Rafizi Ramli, ini betul-betul dua-dua R, dan seorang ini Rodiah. Siapakah, adakah Rodiah? Tapi dua-dua ini telah menafikan. Dan kemudian kita kembali kepada seorang sosok yang heboh diperkatakan, nama dia Ramanan. Tapi Ramanan ini siapa? Ramanan ini juga seorang YB, seorang menteri dan timbalan presiden parti PKR. Tapi Ramanan ini telah menafikan yang dia pernah kenal, yang dia pernah berjumpa dengan orang yang bernama Victor Chin ini. Jadi inilah pelik, siapa kalau Ramanan tak. Tapi yang pelik sekali Ramanan ni pula, dia kata dia tak pernah jumpa dengan Victor Chin, dia tak pernah kenal dengan Victor Chin. Tapi dia tahu pula, dia kata, hey, stop smoking cigar when you're overseas. Dia memberi amaran kepada Victor Chin ni jangan isap curut ketika di luar negara. Jadi mana dia tahu si Victor ni isap curut? Inilah. Tapi ada lagi satu yang paling tepat sekali, Rara, Rara. Rara ini memang Con, bergetah, pernah dipinang oleh seorang lelaki daripada Indonesia. Tapi R ni YB juga. Tapi Rara ini pula DAP. Jadi kita masih tidak tahu siapakah sebenarnya sosok YB yang bermula. Tapi ada pula yang mengatakan ada sebuah syarikat bernama Syarikat Peguaman yang dengan Ruben. Adakah Ruben? RR ini akan Ruben. Jadi sekarang misteri ini hanya akan selesai pada 30 hari bulan ini. Kita tunggu siapakah dia sosok R yang sedang dicari-cari oleh rakyat Malaysia. Terima kasih, selamat malam. Cerita daripada Brickfield.